Mana selama ni kau pergi? Suami dia tanya, mana selama ni kau pergi? Mak. Takut. Takut dengan siapa? Dia takut dengan Muizzah kan? Muizzah kau takut kan? Kucing ke? Kucing. Kucing. Masya Allah, Muizzah tu nama kucing ni dah. Kalau kau rentak dengan dia kan? Alhamdulillah Allah turunkan Muizzah. Tahu tak? Ada banyak. Kenapa kau takut ke dengan kucing tu? Dia sayang dia. Dalam alam kamu, apa yang kamu nampak pasal kucing tu? Itu kan kesukaan Nabi. Nama pun macam tu. Itu kucing kan istimewa. Ya. Dihantar dekat luar. Rumah tiba-tiba ada. InsyaAllah. Dia jumpa di parapet, dia datang jumpa kita. Dia jumpa kat keluar dulu. Lepas tu tiba-tiba dia datang rumah. Dengan sendiri. Satu hari, satu malam kita tunggu dia dekat situ je. So dia kita bawa balik. InsyaAllah. Nampak? Sebab kucing ni dia bagus lah. Kalau dalam sains kan dia menyerap negatif energi yang ada pada manusia. Payahlah cerita banyak kat dia. Dan bila kucing tu tidur, dia akan sebarkan energi positif dia akan kepada manusia. Tak payah. Dan dia menjadi sebab kalau kucing ni mungkin dalam alam mereka ni, mereka nampak kucing ni macam seekor singa. Lagi kan? Ya. Kan? Jadi belalah kucing. Ya. Tapi benda ni betul. Tapi kucing, pasal kucing ni kalau belajar sains betul, tapi kalau dalam hadis memang tak ada lah pasal benda ni. Tapi kalau kucing ni daripada sains memang betul. Payahlah cerita Sebab mereka makhluk kucing ni Allah Ta'ala cipta, dia nampak makhluk jin dan sebagainya. Kadang-kadang dia datang, dia cakap tak tentu asal. Maknanya dia nak bagi tahu kita sign yang dia ada. Kalau dia datang, ya cerita lebih-lebih tahu biar dia cerai je. Semua duit dia kasih je kat anak-anak dia. kalau dia ada ancaman, kucing tu akan duduk je di sekeliling dia dan menjadi sebab kau akan menjauh daripada dia.